Hai pelanggan-pelanggan Orchid Touch, ini adalah cara-cara untuk mengisi link tempahan dan pembelian kami. Tonton sehingga habis ya. Sebelum itu, sekiranya ada pelanggan yang ingin membuat tempahan selain stiker, anda boleh tekan butang hijau yang disediakan. Baiklah, mula-mula sekali, pelanggan perlu mengisi bahagian pertama iaitu maklumat pelanggan. Pelanggan dikehendaki mengisi nama, email, alamat yang ditetapkan dan nombor telefon dengan betul ya. Seterusnya, pelanggan boleh mula mengisi bahagian kedua link iaitu tempahan stiker di mana pelanggan perlu memilih bentuk stiker. Sekiranya pelanggan berkeinginan untuk bentuk stiker yang lain, anda boleh nyatakan di ruang yang disediakan. Seterusnya, anda perlu memilih material stiker, saiz kuantiti yang diinginkan. Untuk minimum kuantiti bagi tempahan stiker adalah 100 pieces dan sekiranya ada contoh stiker yang lebih detail boleh memuat naik gambar di browser fail yang disediakan. Sekiranya semua maklumat sudah lengkap diisi, jangan lupa tekan butang submit tau. Seterusnya, anda perlu tekan butang hijau yang disediakan. Order anda akan terus ke WhatsApp admin Orchid Touch untuk proses pembayaran atau perbincangan lanjut. Itu sahaja, mudahkan. Terima kasih kerana sudi menonton ya.